Jadi seterusnya soalan yang kedua, lepas kita dah Dr. Salman tadi dah beritahu, dah berkongsi berkaitan dengan apakah maksud vaksin itu, kepentingan dari sudut perubatan moden. Jadi sukalah saya untuk menanyakan soalan berkaitan dengan bagaimana pula vaksin, apakah perspektif Islam itu sendiri terhadap pengambilan vaksin pada masa kini selari dengan orang kata konsep maqasid syariah. Jadi soalan ini ditujukan kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang bahagia, Fadil Ustaz Abdul Rahman Cik Saufi. Seterusnya sahabat panel saya itu yang bahagia, Dr. Salman, selaku panel yang pertama. Saya mengambil peluang pada pagi ini juga untuk mengucapkan kepada penonton sana salam ma'al hijrah, selamat tahun baru. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan yang lebih lagi pada tahun ini, insya-Allah tahun baru ini. Saya kira tajuk ini memang timely lah, tajuk yang sangat-sangat penting masa ini, dan apa yang telah disampaikan oleh yang bahagia Dr. Salman itu cukup lengkap dah pada saya. Sudah diperincikan oleh beliau dengan begitu detail sekali dengan fakta dan juga data yang beliau persembahkan. InsyaAllah pada sesi kali ini saya cuba tambah sedikit sahaja, iaitu berkenaan dengan aspek perspektif maqasid syariah. Baik, saya juga ada sediakan slide yang ringkas sahaja. Mungkin izinkan saya untuk saya share tentang soalan ini. Okey. Share screen, yang mana kita nak pakai? Share screen kan? Okey. Yang mana? Sekejap. Slide ni boleh share kan? Saya kena buka dulu kan? Okey. Share screen. Window ke? Okey, ada. Okey, boleh nampak slide saya? Baik, apabila kita cakap tentang vaksin, sebagaimana yang kita faham daripada pembentangan ataupun daripada penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Salman tadi, kita boleh melihatlah di sana vaksin ini sangat penting, khususnya dalam konteks kita hari inilah. Walaupun sebenarnya bila kita bicara tentang vaksin ni bukan setakat hari ini sahaja, sebenarnya dia dah lama dah vaksin ni. Kalau kita tengok dalam beberapa data ataupun beberapa sejarah yang sempat saya baca, kaedah penggunaan vaksin kalau di Malaysia secara khusus bermula dari zaman pemerintahan British pada tahun 1868 lagi. Itu ketika vaksin mula diberikan untuk mencegah penyakit cacar ataupun smallpox yang disebutkan tadilah. So maknanya benda ni dah lama, bukan benda yang barulah. Cumanya dalam konteks kita hari ini sudah tentu bila kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. So vaksin baru juga adalah muncullah, iaitu vaksin yang khusus untuk COVID ni, sama ada Pfizer, Astra dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya pandangan syariah itu menurut perspektif maqasid syariah? Saya kira Dr. Salman telah menyatakan dengan panjang lebar jugalah tentang pentingnya kita apabila sesuatu perkara kita mesti merujuk kepada pihak yang berautoriti. Kalau dalam agama kita melihat kepada mereka yang berautoriti dalam memberi hukum
Dalam konteks kita sebagai orang awam, maka mereka yang terlibat dalam muzakarah fatwa kebangsaan sebagai contoh adalah mereka yang berautoriti. Sama juga dalam konteks kita kata perubatan, mereka yang berautoriti yang boleh memberi pandangan sebegitu, dan sudah tentu di sana ada pandangan yang berbeza, kita tidak nafikan. Sudah ada pandangan yang berbeza, sebagaimana dalam Islam juga ada pandangan yang berbeza, dan ada juga pandangan yang berbeza dalam perubatan. Tapi bila kita bicara tentang maqasid asy-syariah, mungkin ramai yang tidak faham apa sebenarnya maqasid asy-syariah. Kalau kita lihat di sini, saya cuba ringkaskan sahaja definisi maqasid syariah sebelum kita masuk bagaimana kita nak melihat vaksin itu. Maqasid ni asalnya kita terjemahkan dengan maksud objektif ataupun purpose ataupun kita kata tujuan syariah itu sendiri. Definisinya banyaklah. Saya ambil daripada guru saya sendiri, Dr. Al-Yubi hafizahullah ta'ala, dalam buku dia Maqasid Asy-Syariah. Dia kata maqasid ni ialah al-ma'ani wal hikam, makna-makna ataupun hikmah-hikmah, wa nahwuha allati ra'aha asy-syari', ataupun objektif yang diambil kira oleh syarak fit tasyri' dalam pensyariatan secara umum ni, dalam memberi ataupun membuat pensyariatan secara umum ataupun secara khusus min ajli tahqiqi masalihil ibad, tujuannya untuk memberi kebaikan kepada manusia. Kalau kita melihat kepada definisi ini, bermakna dalam setiap hukum hakam yang ditentukan oleh syariah itu ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW, tujuannya adalah untuk masalihil ibad, kemaslahatan atau kebaikan manusia itu adalah suatu perkara yang diberi perhatian yang besar, diberi penekanan oleh syarak dalam setiap penetapan hukum. Inilah yang mungkin disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim sendiri, Asy-Syariah ni kulluha maslahah. Syariah Islam itu kesemuanya adalah bertujuan untuk maslahah manusia, iaitu kebaikan manusia. Maqasid syariah ni berdasarkan daripada kategorinya berdasarkan kepada kepentingan kepada manusia, kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama dipanggil perkara yang daruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. So daruriyat ni ialah perkara yang menjadi asas kepada manusia. Kalau tak ada daruriyat, bahasa mudahnya kita tak boleh nak hidup. Dan para ulama membahagikan daruriyat ni kepada 5 perkara itulah, ataupun al-kulliyatul kubra yang saya akan sebut selepas ini, iaitu menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, keturunan dan harta. Yang kedua hajiyat, peringkat maqasid syariah, dia peringkat yang berdasarkan kepentingan manusia. Ada sesuatu perkara tu dianggap sebagai hajat manusia. Hajat ni apa? Perkara yang menjadi keperluan. Kalau tak ada perkara tersebut, kita ni orang kata susah nak hidup. Susah nak hidup, mungkin huru-hara. Okey. Yang ketiga tahsiniyat, iaitu perkara yang disebut sebagai pelengkap sahaja yang menjadikan kehidupan itu selesa. Dan biasanya contoh-contoh yang disebut oleh para ulama ialah seperti mahasinil akhlaq, seperti kita mengelakkan diri daripada atau perkara berkaitan dengan kesucian dan sebagainya. So itu adalah perkara disebut tahsiniyat. So daruriyat, hajat, tahsiniyat adalah peringkat yang kita kena faham dalam maqasid syariah. Satu benda daruriyat ni kalau tak ada, mati. Maknanya contoh mudahnya ialah kita kata keperluan asasi dalam manusia ni ialah di antaranya ialah makanan. So makanan itu kalau tak ada, maka dia boleh menyebabkan seorang itu matilah. So jadi itu di antara hajat ni, suatu yang jika tak ada menyusahkan manusia. Mungkin boleh hidup lagi tapi menyusahkan. Tahsiniyat ada ke tak ada, tapi kalau ada dia selesa. Itu disebut sebagai maqasid syariah. Dan bila sebut tentang daruriyat ni, okay,
daruriyat ataupun disebut perkara daruriyat ni, para ulama dia mendefinisikan sebagai al-masalih allati tadamman, masalah-masalah yang mengandungi pemeliharaan salah satu objektif daripada 5 objektif asasi, iaitu 5 ni lah. Yang pertama, menjaga agama, menjaga nyawa, hifzul akli, menjaga akal atau intelek, atau hifzul nasli, menjaga, yang keempat menjaga keturunan, maruah, dan yang kelima ialah hifzul mal, menjaga properti ataupun harta. So, kelima-lima ini adalah disebut sebagai objektif. Dan ini susunan yang disebut oleh ramai di kalangan ulama, walaupun di sana ada satu penyusunan baru seperti disebut oleh Dr. Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Beliau cuba membuat susunan yang moden, iaitu mendahulukan hifzun nafsi, satu perkara yang sangat baiklah, iaitu menjaga nyawa adalah satu perkara yang sangat penting dalam konteks kita hari ini, dengan makna hifzuddin itu ialah maksud syiar. Syiar ni macam ibadat yang kita lakukan, ini bukan dengan makna al-Islam itu, tapi makna syiar agama itu yang apa nama, yang dimaksud dengan hifzuddin. Tak apa. So itu adalah yang perlu kita faham. So objektif dalam syariah ini, 5 adalah objektif ini. Bagaimana maqasid ini dicapai? Berdasarkan kepada istiqra' para ulama mengkaji dalil-dalil juz'i, mengkaji hukum-hukum syarak. Kesemua hukum-hukum syarak ini akan kembali kepada 5 daruriyat ini, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kalau kita melihat kepada vaksin, secara mudahnya kita boleh kaitkan dia adalah dengan aspek yang kedua, iaitu hifzun nafsi, ataupun kalau kita kata berdasarkan penyusunan moden yang disebut oleh doktor, maknanya ia adalah satu daruriyat yang perlu diutamakan dalam konteks kita hari inilah. Iaitu dia termasuk di dalam hifzun nafsi, menjaga nyawa. Dan kenapa kita kata menjaga nyawa ini adalah satu maqasid syariah? Cuba kita lihat nas-nas syarak yang ada dalam Quran. Sebagai contoh, Allah Ta'ala ada menyebut tentang pengharaman membunuh, dan sama ada membunuh nyawa yang lain atau membunuh diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Bahkan bukan membunuh, Allah Ta'ala melarang kita untuk mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan engkau mencampakkan diri engkau dalam kebinasaan. Tak mati lagi, tapi mencampakkan dalam kebinasaan pun Allah Ta'ala larang. So di situ menunjukkan kesemua dalil-dalil itu bila dikumpul berdasarkan istiqra' ataupun pendekatan induktif yang kita gunakan, maka kita dapat capai satu kefahaman bahawa dalam Islam hifzun nafsi, menjaga nyawa adalah satu objektif yang sangat-sangat penting yang diutamakan. Sebab itu dilarang makan racun dan sebagainya, kan. Baik, bagaimana vaksin itu untuk kita faham dari aspek maqasid syariah? Moderator boleh interrupt saja kalau saya dah habis masa nanti, sebab saya bila buka slide ni saya tak nampak dia punya StreamYard tu, okey. Okay, vaksin menurut maqasid syariah ini, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Dr. Salman dengan panjang lebar tadi, saya pun tak perlu ulang lah, kan. Vaksin adalah satu bahan yang merangsang sistem daya lawan jangkitan, immunity, yang menghasilkan kekebalan terhadap jangkitan. Itu adalah objektif. Objektif vaksin ini, kan. Dan vaksin ini sebenarnya dia bukanlah dikatakan ubat. Biasanya ubat ni baru bagi ubat. Vaksin ini adalah satu bahan yang diberikan untuk mencegah penyakit tersebut sebelum datangnya. So mungkin itu ada perbezaan sedikitlah yang dikatakan untuk kita faham apa itu vaksin. Okey. So kandungan vaksin biasanya terdiri daripada bahan-bahan aktif yang disebut sebagai antigen yang telah dinyatakan tadilah. Dan secara umumnya setiap bahan yang terkandung dalam vaksin ini telah disahkan oleh pihak yang berautoriti. Kalau kita ni di KKM lah yang mengesahkan bahawa tidak memberi ataupun tidak menyumbang kepada sesuatu yang membahayakan tubuh badan manusia.
Sebagai, kalau kita faham dari aspek hukum, untuk memberi hukum ni, sebelum kita bicara tentang maqasid syariah pun, setiap hukum itu sebagaimana disebut tadi, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwur. Memberi hukum pada sesuatu adalah sebahagian daripada kita mendapat gambaran umum sesuatu perkara. Bila nak memberi hukum tentang vaksin, maka kita perlu mendapat gambaran apakah itu vaksin. Bagaimana pihak berautoriti agama ini mendapat gambaran, sudah tentu berdasarkan kepada taklimat. Dia bukan membuat hukum berdasarkan kepada bacaannya daripada WhatsApp, bacaannya daripada itu semata-mata, daripada grup-grup yang mereka dapat info, tapi mereka akan dapat data, maklumat daripada pihak yang berautoriti dalam konteks ini. So selepas daripada itu, barulah dia akan keluarkan hukum berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah yang ada. Dari segi fatwa, ya tadi dah disenaraikan banyaklah fatwa, mungkin saya tak perlu ulas dengan lebih banyak. Cumanya yang saya nak kongsi sedikit ialah di antara garis panduan yang disebut tentang ada dalam yang pertama ialah vaksin adalah harus digunakan jika ia dibuat daripada yang bersih dan suci. Okay. Yang kedua, vaksin yang mengandungi najis kalau ada kaedah pencegahan yang lain ataupun kaedah vaksin yang suci, maka sudah tentu kita perlu mengambil vaksin yang suci. Tapi jika tidak ada pencegahan alternatif, maka vaksin walaupun mengandungi najis tetap dibenarkan oleh syariat. So itu di antara garis panduan yang disebut tentang vaksin tersebut untuk yang perlu kita faham. Tapi apabila kita melihat kepada isu yang datang ini, khususnya tentang vaksin, secara khususnya vaksin di musim pandemik yang kita hadapi sekarang ini, kita melihat ada di antara yang cuba mengaitkan vaksin ini dengan sesuatu yang dikatakan haram sebab ia adalah suatu najis. Kemudian ada yang mengaitkan juga ialah suatu perkara yang memberi side effect ataupun memberi mudarat, kan. Dari perspektif maqasid syariah, secara ringkasnya saya cuba katakan, jikalah kita katakan bahawa vaksin itu ada unsur najis, okey, dalam Islam kemudaratan yang wujud dengan sebab penggunaan najis sudah tentu diharamkan oleh syarak. Dan di sana ada kemudaratan yang ditimpa penyakit yang boleh mengancam nyawa, iaitu COVID-19 itu sendiri. Okey. Kalau kita pertimbangkan di antara kedua-dua perkara itu, kita lihat tujuan kita mengambil vaksin adalah untuk memelihara diri, untuk mencegah diri daripada daripada dijangkiti ataupun daripada memberi risiko yang lebih berbahaya jika tidak divaksin. Manakala penggunaan vaksin jika dikatakan ada unsur najis, dari aspek maqasid syariahnya untuk kita faham, meninggalkan perkara yang ada najis itu adalah terletak di bawah, dipanggil tahsiniyah. Wajib kita meninggalkan najis, bukan tak wajib, kan? Tetapi ia adalah di peringkat tahsiniyah. Saya nak balik kepada apa yang saya sebut tadi tentang pembahagian maqasid. Tapi untuk kita mengelakkan daripada perkara yang boleh mengancam nyawa kita, maka dia kalau tidak di peringkat daruriyat, maka dia terletak di bawah peringkat hajiat. Sebab bila seorang itu ditimpa penyakit, mungkin akan menyebabkan risiko menjangkiti orang lain, risiko dia boleh membawa kepada kematian kemungkinan dan menyusahkan dia. So itu bila kita lihat pertimbangan sebegitu, maka yang mana perlu kita dahului dari segi syarak? Kalau maqasid syariah, bila ada pertembungan di antara tahsiniyat dan juga kita kata hajiat, sudah tentu kita kena dahulukan hajiat di situ. So itu yang pertama. Jika dikatakan vaksin ada unsur mudarat, sebab vaksin ni adalah kaedah pencegahan penyakit yang baru. Jadi hukum dia mesti kita tengok kepada tahap kemudaratan dan juga manfaatnya. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Salman tak dijelas dah banyak kan. Kita timbangkan yang mana manfaat. Dan juga kita boleh timbangkan di antara
mudarat yang mana lebih banyak? Sama ada mudarat yang memberi vaksin ataupun mudarat yang tidak vaksin. Okey. So kemudaratan kalau kita lihat daripada statistik pun hari ini ataupun data hari ini, mungkin saya akan kongsi juga selepas daripada ini, mudarat yang tidak mengambil vaksin itu lebih banyak daripada mudarat yang ada dalam vaksin. Yang ada baki tinggal masa tambah, dah habis tapi kita bagi masa tambahan 1 minit insyaAllah. Okey. Saya akan cuba landing. Saya akan landing. Okey. So maknanya bila kita buat pertimbangan di situ, kalau kita kaji beberapa kaedah syarak ataupun kaedah fiqhiyah yang ada kaitan dengan maqasid syariah, kaedah yang biasa sebut akhafud dararain, kita mengambil mudarat yang lebih ringan. Idza ta'aradat mafsadatan ru'iyah, dua mafsadah, dua mudarat, kita akan ambil yang mana yang lebih berat mudaratnya dengan kita melakukan yang lebih ringan. Contoh yang mudah lah, seseorang yang terkena penyakit kencing manis. Sama ada dia biarkan begitu ataupun dia kena potong. Potong jari yang sudah buruk, yang sudah apa nama, yang sudah buruk lah kita kata akibat daripada kencing manis itu, diabetes itu. Potong itu adalah mudarat, tetapi mudarat itu adalah lebih ringan berbanding dengan membiarkan kakinya itu kerana dibimbangi merebak ke seluruh ke dalam saluran darah, ke seluruh badan lain, organ lain yang menyebabkan dia akan mati. So di situ syarak meletakkan boleh kita potong kaki dia. Cara mudahnya begitulah. Mudarat vaksin dengan tidak vaksin ni macam mana? Itu perlu kita melihat kepada data, melihat kepada sumber yang berautoriti, bukan kita melihat pada sumber-sumber yang tidak berautoriti. So itulah kita kata bagaimana kalau kita melihat vaksin dari perspektif maqasid syariah, maknanya pentingnya vaksin dari perspektif maqasid syariah. Saya rasa itu saja untuk saya sesi kali ini ataupun pusingan kali ini yang ringkas. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Persilakan. Syukran